Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Selamat bertemu kembali. Okay, bersama dengan saya Abalan A to Z dan juga Cik Kip. Macam biasa bertemu kami setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin dan Rabu 9 pagi hingga 11 pagi. Yes, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen pagi kita semua. Selamat pagi semua. Monday Morning Blues. Monday Morning Blues Cik Kip. Betul, Monday Blues macam biasa kita. Cik berit lah pagi tadi. Aduh, potong steam lah. Semalam kena kenduri. Ya, makan lebih sangat kot. Tak apa benda tak. Diorang ada satu semalam saya jumpa satu tapai tau. Tapai pulut hitam. Sedap gila. Belasah itu. Agaknya perut terkejut. Kan. Lepas tu kurang makan nasi kan. Sebab benda tu sedap. Makan. Lepas tu dia manis gila kan. Nasib baik boleh makan benda manis lagi kan. Kalau tak boleh makan benda manis, mana tahu kan. Potong kaki punya style kan. Alhamdulillah setakat ni tak ada. Setakat ni clear. Wow, Cik Berit. Tak, yang kelakar dia pergi tadi kan, kita pun sampai kan. Kita pun sampai menyembang Cik Berit. Lepas tu Cik cakap apa? Cik Carol. Saya kata belilah pil Cik Tekon. Tiba-tiba tingkat buka dia bagi je. Terkejut Cik. Dengan pantas bantuan sampai dengan pantas pil Cik Tekon. Ya, aku bagilah aku duit banyak. Sahab sampai kan. Betul kan. Kalau on the spot macam tu, semua orang kaya. Mantap. Tapi okey guys, selamat pagi, good morning, Assalamualaikum. Selamat pagi, morning. Kita sedang ramainya bersiaran langsung dari live Konti Podcast. Yes, yang Konti Prefab yang dibawakan khas oleh Asyik Adasan Berhad. Selamat pagi. Pembekal rumah prefab nombor 1 Malaysia. Terima kasih kerana join. Kita baru selesai semalam baru selesai. Tu kemah pun masih baru nak diturun-turunkan. Ramai juga datang katanya. Ada sahabat daripada Najib Razak pun datang. Jeb A to Z pun dia datang katanya. Ada hari Senin, hari saya tak ada datang. Kan. Abang Jeb datang hari Sabtu. Najib Razak dia tak call hari Ahad datang. Hari Ahad dia ada buat hantar video. Hari Ahad semalam ada Rahmat Mega buat persembahan. Time Rahmat tu lah dia tunjuk mana pula ni kan. Aduh kan. Dia datang lah tu. Dia datang mana ada video dia tunjuk. Takut dia tak bagi tahu kan. Dia tak sedar. Dia main datang je. Dia ni memang kalau ada artis-artis yang 90-an dia akan datang. Dia ni memang peminat tegar 90-an. Ni dia nampak dia datang. Ni video semalam kan. Video semalam. Okey. Sekejap kita tunjuk wajah dia. Tu Rahmat. Ni dia ni ada dia sekali dengan Razak. Dia sekali dengan ni Rahmat. Dia datang sekali dengan Rahmat. Ya tu dia kalau dia geng 90-an dia akan follow. Dia datang saya pasan dia naik sekali satu kereta dengan Rahmat. Okey tu. Dia memang macam tu. Dia kalau ada artis 90-an punya aktiviti dia akan datang. Ini follower aktiviti artis punya aktiviti artis 90-an. Tegar ya. Okey, macam biasa Cik Kip, macam biasa pagi kita hari ni kita bersiaran dari mana? Kita bersiaran dari Asyik Aidar Sdn Berhad. Showroom ataupun HQ kita di Jalan Desa Minang Greenwood Batu Cave ni. Kami pembekal rumah prefab nombor 1 Malaysia. Jika anda berkeinginan untuk menambah rumah sewa, rumah homestay, rumah chalet, pejabat, surau, pantry, Tokek homestay lah Tokek homestay, pengusaha apa yang berkenaan, boleh datang jumpa kita. Kita masih ada offer untuk bulan Ogos ni. Nak tanya kat offer semalam jalan? Yang semalam jalan, tapi yang buka quotation semalam saja valid lagi seminggu ni. Seminggu ni. Yang tak buka quotation dah. Tengok semalam ada orang dapat hamper semua. Maknanya itu orang yang confirm tu kan. Yang dah ambil hamper tu maksudnya yang dah bayar deposit. Mantap. Yang dah bayar deposit. Okey. Jadi dalam masa yang sama kita juga masa Rahmat Mega semalam tu agak ramai bulan tu. Tapi Alhamdulillah makan minum semua cukup. Memang kita standby banyak. Mantap. Dengan serawa durian, dengan lontong, dengan nasi hujang panas, ayam masak merah, nasi hujang panas daging warna-warni tu. Yes. Banyak lah bulan. Banyak sup dengan apa terlampau banyak. Kita pun taklah makan semua. Perut kita pun tak kat mana lah. Tapi bila review rakam menu tu memang menggiurkan. Dia orang kata ada orang bagi tips lah. Kalau kita pergi jamuan makan yang macam tu banyak kan, jangan makan banyak-banyak, makan sikit-sikit bawa rasa semua kan. Kalau kita rasa yang tu sedap, kita balun dah, betul tak boleh makan dah habis. Kenyang lah. Kenyang, rugi. Kena ambil sikit lah, sebab kita konsep macam kenduri lah. Cuma kenduri ni orang agak majoriti malu nak tambah. Malu nak tambah. Tapi kita konsep rumah terbuka. Tambah je lah. Lagipun masa balik tak payahlah selang geruk tak payah selang geruk. Tapi dia punya keruk tu sain lah kan. Besar lah kan. Okey lah tu, Alhamdulillah. Kita alu-alukan lah pelanggan datang.
Masih berjalan macam biasa. Cuma promo semalam tu tengah kemas-kemas kemah yang kita pasang tu sedang berlaku. Tu dah tengah kemas kemah tu apa semua kat luar tu. Nampak ke? Nampak ke? Mana cermin dia? Tu. Tu cermin lah. Tu nampak tu tengah mengemas kemah. Sebab semalam ada event. Semalam ada event dekat sini. Cuma saya je tak ada sebab saya dah kena lock dengan agent. Tak boleh buat apa lah. Ya. Kan. Okey, sepanjang minggu ni Cik Kip katanya yang promosi semalam tu bersambung. Apakah promosi dia? Promosi kita yang punya tanda tangan semalam yang buka apa nama sebut harga. Dia masih berpeluang dalam masa seminggu sampai hari Jumaat ni mendapat rebate sehingga 1 unit RM2,000. RM2,000. Yang tidak sign boleh datang, boleh bincang insya-Allah. Contoh yang semalam dia datang tapi dia belum bayar. Dia tak buat duit contoh kan. Dia cuma nak tahu harga, kita buka quotation. Lepas tu dia berminat, ada seminggu sampai Jumaat ni. Mantap. Masih valid untuk dia dapat yang rebate RM2,000 tu. Kalau yang tak buka quotation, bolehlah kalau dia pandai gosok-gosok kita sikit. Sapu-sapu sikit. Sapu-sapu, bombos sikit. Bombos kita tengoklah macam mana nanti kan. Okey, boleh. Sambutannya tinggi, sambutannya memang ada je. Cumanya okey, dari segi pemasangan pula, jadual kita memang tengah penuh. Jadi saya harap pendengar, sabarlah penonton yang sedang menonton, kalau kata nak cepat, saya kena minta maaf awal sebab permintaan sedang tinggi. Kena queue lah, kena queue. Dah start queue sekarang dah lama dah queue cuma ini stok baru. Maknanya perniagaan cantik lah. Cantik lah, Alhamdulillah. Sebab ada setengah contoh macam kes hospital tu. Sabtu semalam hari pertama tu Menteri Datuk Zulkifli, pengarah kesihatan, Dr. Zul dia kena rasmikan hospital di Bayang Lepas tak silap. Balik pulau kan saya lupa dah. Jadi benda tu urgent. Jadi kami masuk hari Rabu terus pasang. Sebab menteri nak rasmi. Yalah, menteri nak rasmi. Dan ada perkeliling kami daripada hospital. Kalau lambat siap kena denda lah. Alamak, itu malah tak kena denda, rugi. Kalau tak ada terma tu pun, kalau kata menteri yang nak rasmi kena siap. Yalah, kena jaga kita punya, kena jaga nama lah. Sebab dia orang pun nak jimat kos. Yalah, satu betul. Dia orang nak pasang mesin pula. Batu simen ni pula. Faham lah berapa lama. Dah lah dia orang panggil menteri kan, nak tengok benda tu lala tak siap. Naya kan, kejap lagi kena tabur kita kan. Betul, tak syok. Jadi yang biasa-biasa ni memang kita kena queue lah. Harap memahami dan tidak salah faham. Yes. Sebab kita kena tengok prioriti. Sebab memang permintaan tu tinggi. Jadi nak tak nak kena queue lah. Cuma tidaklah lama kalau kata, sebab dia akan berlaku anjakan jadual tu bulan. Contoh kalau katalah dia lagi 2 bulan. Jadual dia katalah ni bulan 10, katalah 25 bulan 12. Ambil lah lebih kurang 2 bulan ni Christmas. Sementara nak sampai giliran dia tu, esok lusa minggu depan, bulan depan ni, mungkin ada di kalangan pelanggan yang queue tu pergi umrah. Jadi dia ke awal kan sikit. Jadi di kalangan pelanggan yang menunggu ni, mungkin kata anak ada bawa pergi Melbourne, anak ada jalan-jalan. Jadi dia tak siap lagi. Dia awalkan lagi. Anjakan dia tu mungkin sama ada dianjakkan ataupun mungkin dia boleh dilewatkan. Dilewatkan sikit. Dilewatkan. Cuma sebab kita kena ambil faktor hujan juga. Kalau hujan, contoh 25 hari bulan tu memang tengah hujan. Jadual si bulan A ni 25 hari bulan. Tapi katalah dia pasang kat Tapah, kita akan tengok tim mana yang berhampiran Tapah ataupun Taiping ke Ipoh ke. Tapi waktu itu memang hujan lebat. 25 hari bulan, tim yang di Tapah ni ataupun yang paling hampir dengan dia akan pergi ke Tapah kan. Tim Taiping ni hujan, jadi mungkin delay di Tapah tu juga sebab jadual tu. Kita akan tengok jadual macam tu lah. Tengok keadaan lah kan. Kita satu Malaysia kita dah berapa ramai kita punya ini pemasangan tu ramai tu. Yang muda pun ada, yang tu tim elektrik. Itu elektrik. Tu elektrik. Adik tu macam lepas sekolah je. Semua diploma degree tu. Kecil pada dia macam budak sekolah. Semua ada sijil yang tu tim elektrik. Apa tadi soalan dia? Soalannya kita punya tim pemasangan ni satu Malaysia berapa ramai? Saya boleh tanya soalan. Masuk tengok budak tu. Tengok budak pasal kecil sangat macam budak sekolah. Tim elektrik. Tim pasang HQ ada 10. Sabah tak silap ada 4 kot. Satu tim 4 orang. Mantap. Sabah 4 atau 5 saya lupa. 4 rasanya 4 dah macam tu. Sebab Sabah jauh, jadi tak boleh ramai. Yalah. Sana kawasan dia besar kan. Jadi kita ambil yang sebab jadual kita boleh susun kat sana tu je. Semalam tengok tim Sabah pun tengok macam sale pun dahsyat kat semalam. Kita 3 hari berlumba-lumba. 2 hari ni 50
lebih 50 unit. Dahsyat. Jenuh nak masang tu. Tu yang kata kena queue. Itu yang 2 hari semalam je. Yang sebelum lagi tu yang kena queue tu. Tapi itu yang kita pun dah train agent kita maklumkan kepada pelanggan bahawasanya jadual memang tak boleh nak rushing. Betul. Kalau rushing nanti takut kualiti pun tak bagus kan. Kita nak kena finishing tu elok-elok dalam masa yang sama. Kita nak ikut priority lah. Tapi still jimat masa pada pasang batu lah. Betul. Kita tu tak boleh kejar. Betul. Kan, sebab kalau kau tak puas hati, kau nak pasang batu juga, kita boleh kejar lah. Macam pagi tadi Abang tengok saya WhatsApp dalam grup. Saya berpuas hati Abang tengok WhatsApp. Okay. Boleh tengok ni. WhatsApp dalam grup. Tengok salah satu feedback pelanggan. Ada pelanggan bagi respon. Mantap. Tengok grup kita lah, grup besar. Okay. Sekejap kita tengok grup Asia Edah Marketing. Tengok dia kata apa. Ni yang pagi tadi saya post video. Pagi tadi. Mana ni update dari bukan. Pagi tadi. Dia semalam. Yang pagi tadi. Bawahnya. Lagi. Bukan ni atas sikit. Tu. Servis tu yang terbaik. Tu. Nanti settle semua, I bagi review bagus punya kau. Wow. Lepas tu semua pekebun kat Raup ni I recommend kat tuan. Mantap. Kawan-kawan I punya resort kat Janda Baik pun I boleh recommend tuan. Mantap. Tengok tuan. Tukar-tukar resort. Tukar-tukar resort, homestay. Check it out. Serius. Kita bukan nak tunjuk pandai menggalakkan korang jangan pasang batu-bata tak. Tidak. Ada niat langsung kan. Tapi kita bawa satu teknologi yang mana ianya satu menjimatkan masa, yang kedua dia lebih murah tu kalau nak dikira kan. Murah banyak. Jauh lebih murah daripada kos kita buat homestay tu pasang batu-bata kan. Betul. Lepas tu plaster, nak cat lagi. Tak payah ini dah siap dah. Kita sendiri pun sedang duduk dalam satu unit dia. Kita sedang dalam satu unit showroom. Kita punya tempat podcast ni pun adalah satu unit. 10x20 sebenarnya. Kan? Dan atasnya ada tempat lepak. Rooftop. Dekat rooftop tu kita pasang ada meja-meja, kita boleh lepak kan. Tiles semua cantik, pasang pagar dia kan. Bagi kalau kata anda punya tempat tu depan tu katalah view air terjun cantik. Macam dekat Tapah kan ada banyak tasik Ablan. Tapah Goping kan view hutan tasik. Kalau kata contoh tuan anda memang nak buat pot kat depan tu, pemandangan tasik memang ada orang jogging, macam ada view cantik, boleh buat rooftop atas ni. Boleh buat rooftop atas dia. Boleh ambil view petang ke, view malam ke. Ya betul. Cantik maknanya boleh kalau sebelah malam pun boleh melihat bintang boleh kira bintang. Ku petik bintang. Bagus. Okey Cik, sambil kita relax jap, kita cek lagu jap lah satu. Kita Mari. Okey, cek lagu apa Jadi anda yang masih bersiaran, kita mohon kalau jasa baik anda untuk share. Untuk sharekan lah kita ada di titik info sana. Pagi. Kita sebenarnya memang setiap hari Isnin dan hari Rabu. Okey, untuk orang-orang yang nak dapat info, tak kira sini rakaman. Okey, tak kira di mana anda berada sini kan. Sana ada. Baru teringat lah, sorry tu potong. Baru minggu lepas masuk TV. Oh, iyalah. Pakcik baru masuk TV ke? Masuk review TV lah. TV3 sudah mari. Mula-mula ingat TV9 je bang. Saya pun tak tahu. Lepas tu abang saya kan, saya hantar kat group family kan. Alamak. Lepas tu dia cakap ni aku baru tengok ni, dia kata dekat TV3 apa ada. Ada. Lepas tu yang tengok baru dapat yang klip TV3 tu. Lepas tu yang telefon hang tu. Kita bukan lagi artis lah. Okey lah tu. Satu kampung WhatsApp, aku dapat kau TV lah. Senang nak buat sale apa-apa senang. Saya keluar TV cik. Kan, tak payah dengar lah pun kau cakap. Janji kita saya keluar tau. Janji ada logo TV tu. Logo TV3 tu kan. Dengan TV9. Betul. Itu je buktinya kita keluar TV kan. Itu je. Yang penting dia punya footage tu kita boleh pakai. Dia yang kelakarnya yang masuk TV tajuk utama dia. Kan? Tajuk utama tu khas untuk dia. Tapi saya duduk macam ni, rezeki lah. Lagi satu, kita ni bang boleh katalah bertahun lah, walaupun tengok dah lama tak tengok TV bang. Betul, sama terutama waktu berita tu kan. Tak sangka pula kawan-kawan kampung tengok. Macam mana kau boleh tengok TV? Berderu lah WhatsApp masuk kan? Apa hal WhatsApp banyak ni kan? Tengok-tengok aku nampak kau masuk TV lah. Rupanya orang lain tengok TV, kita tak tengok TV. Rupanya orang lain ramai tengok TV. Tengok TV sebab yalah, slot berita tu sebenarnya kalau dulu lah untuk dapatkan slot berita payah. Kena bayar. Memang kena, dia ada iklan dia semua, kena bayar lah apa semua dulu kan. So kalau kita dapat slot berita walaupun seminit dua tu, dahsyat. Dulu lah, sekarang tak tahu lah. Yelah bang, sejujurnya pun memang bila kita tengok TV pun yelah, balik kan? dah berapa. Tak sompek.
Dan kita barulah kita sedar baru ni rupanya ramai orang tengok berita lah. Lama ingat kita je. Ingatkan kita tak ingatkan semua sama macam kita. Jiran-jiran pun WhatsApp abang masuk TV lah. Sama lah dapat WhatsApp semua kan. Tadi nampak berita kat mula itu sama kan. Ingatkan kat TV9 rupanya kat TV3. Itu yang saya cari dekat Tuyup, check balik kan berita yang dah lepas kan, tu saya rakam tu. Boleh rakam kan. Boleh rakam kat TV besar kan. Jadi saya letak telefon lah. Okey, jalan. Dapat tu kan. Mantap. Okey, check lagu. Check lagu apa lagu nak pagi-pagi ni? Lagu fresh sikit lah, lagu segar-segar rancak sikit. Okey, Hijau Bumi Tuhan boleh? Hijau Bumi Tuhan. Hijau Bumi Tuhan boleh. Hijau lagu fresh. Bumi Tuhan. Okey, ekspedisi. Lepas ni kita sembang sikit bang. Baru ni terbaca kat TV tu Gegar Vaganza ni semua abang punya set-set geng-geng ni. Ramai kat budak-budak freshies ada semua. Lepas lagu ni kita sembang sikit. Okey, jom kita layan jap. Okey, geng-geng kat sini je lah. Sana tak payahlah. Sana tak boleh. Sana tak payah. Ini boleh, ini sana tak lepas. Ini jom. Kena di mute kan. Hijau Bumi Tuhan. Let's go. Hari ni kita sembang pasal Gegar Vaganza. Okey, Cik Kip sambung balik. Alright. Itu tadi lagu Hijau Bumi Tuhan daripada Ekspedisi. Ekspedisi pun dah banyak Ekspedisi. Real X lah apa lah kan. Nasib baik itu Z1 je. Baru ni kita tengok dalam media ada Gegar Vaganza. Gegar. Saya tak pasti bila mula minggu depan ke bila saya tak pasti lah. Nak start dah kan. Tapi bila dah ada iklan tu maksudnya dah dekat lah. Dah dekat lah. Ada geng-geng abang punya antara geng. Yang saya nampak siapa? Freshies lah. Freshies. Lagi siapa Senarai Gegar Vaganza terkini. Okey, Waalaikumsalam Mazilawati dengar ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam hari Isnin. Tengah buat apa tu? Kita duduk orang ke duduk sendiri? Tu soalan dia. Baru-baru ni dapat berapa unit Azilawati? Dapat berapa unit? Cuba jawab sikit. Antara kita punya yang termantap tu. Pagi-pagi Senin ni macam ni lah, menguap-menguap lagi. Menguap. Tadi saya bawa motor pun menguap. Aduh, letih tu. Kita tengok Gegar Vaganza. Gegar Vaganza 2025. Siapakah artis-artisnya? Kita tengok senarai nama artis. Senarai artis. Senarai Gegar Vaganza 2025. Ada yang saya ternampak lah baru-baru ni geng-geng Freshies tu. Tu dia. Ada kumpulan Mendua ni Indon kalau tak silap. Mendua Mel Sakura Mark Adam pun masuk. Mark Adam pun masuk. Boleh buat lawak ni tu. Krisha tu penyanyi solo dulu. Kori pun masuk. Kori adik Ella. Iskandar Ismail, Precious dan Datuk Ilin Kang. Datuk Ilin Kang. Ilin Kang penyanyi. Yalah penyanyi Cina dulu. Ilin Kang penyanyi ke pelakon? Dia dua. Tak perasan rasanya Datuk dia. Datuk mantap. Ilin Kang ni kan tak silap 90-an ke? Bukan. Yalah 90-an lah. Lama. Dia lagi lama. Dia lagi otai. Kalau ikut kan dia lagi senior daripada kita orang. Ilin Kang tu ramai tu. Alamak, belum ada rezeki. InsyaAllah minggu ni ada. Tak ada tolong soalan saya. Dia tak ada semalam. Dia ada. Tapi tak apa. Minggu ni ada satu minggu lagi. Ada 5 hari lagi untuk dapatkan harga yang sama. Kan, InsyaAllah. Tak apa. Dia punya kekuatan itu, dia datang bawa anak-anak tu. Tu yang best, happy je. Seronok Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 6, 8 peserta. Takkan sikit lah. Ada lagi. Selalu 12. Ada lagi. 7, 8 je ni. Precious, Cory. Siapa lah kita pun tak pasan, tak cam lah. Tu 13. 13 lah. Dia betul lah. Ada Shay penyanyi Indonesia tu. Shay. Sayang, apa khabar denganmu? Sayang, apa khabar denganmu? Khabar baik lah, InsyaAllah. Itu lagu kan. Itulah satu lagu dia. Satu tu je. Tapi yang meletup kat sini lah. Kat sini lah. Dekat sana banyak orang. Dekat Malaysia top lagu tu lah. Dia tu Australian campur Indon. Campur Indonesia. Okay. Ada dua artis Indonesia lah. Mendua pun Indonesia juga. Okay, itu dia rakan-rakan kita. Tapi kita boleh beri perhatian kepada Freshies lah.
Freshies. Itu antara vokal terbaik. Support lokal. Antara vokal terbaik ni satu ketika ni. Freshies siapa lah? Melo kan? Melo adik si apa tu? Adik Eddie Wings kan. Melo adik Eddie nama apa lupa, Dina ke apa? Ina isteri si apa ni? Shah Slam. Itu bukan Freshies? Freshies. Dia tak join lah? Tak ada. Nampaknya ada 2 orang je. Isteri Shah Slam, Ina. Dia Freshies kan? Tapi dia tak join. Tengok macam tak nampak. Semalam masa nampak video dia 2 orang je. Freshies lain lah. Mungkin dia orang masuk berdua lah. Mungkin berdua je lah kot. Freshies lah. Tapi dia pakai nama Freshies lah. Yalah, band dia macam lah. Cool sebelum ni kan. Harry dengan Riot je masuk kan. Kan 2 orang tapi pakai nama Cool lah. Betul. Pakai nama Cool lah. Kalau itu Z masuk Jack seorang je. Itu Z. Tapi kalau Jack seorang tak jadi dia. Tak mahu dia. Dia pergi mana pun Awalan kan? Tak, dia panggil saya pendamping kan? Datang lah. Aku tak boleh datang lah. Tak ada pendamping. Kau jadikanlah Cik pendamping. You ke boleh ke? Datang juga dia makan. Datang saya teman dia makan sampai balik. Okay tu mantap. Dia dah sampai. Lepas tu dia call, abang kat luar ni, bila masuk abang malu dia kata. Aduh, banyak. Pakai songkok tak? Tak, dia baru balik kerja. Dia sampai memang time lunch lah. Tengok dia kat mana. Dia parking kat depan kan. Masuk lah bang. Kit dah keluar. Abang dah nampak kit, abang masuk. Aduh, Jeb. Itu Zek. Kejap lagi ada lah tu nyelit tu. Lepas tu tengah sibuk lah pagi ni. Tengok dia punya tu. Lepas tu orang pakai kerumun dia ambil gambar, baru dia tahu. Tu yang Awalan tulis tu apa? Wakil lah. Wakil. Hantar wakil. Okey lah tu ada wakil. Senuh dia layan selfie ke tu. Dah kena juga. Orang kenal dia. Artis. Bukan orang tak kenal dia. Ya tu. Orang kenal dia artis. Dia kena serbu lah. Kena lah. Nasib baik masa tu dia dah makan. Dah kenyang, relax kan. Ambil gambar. Okey tu. At least ada orang mengenali lagi. Saya pun sama kan. Saya pun setiap kali buat DJ ke apa kan, kadang-kadang kita menyamar lah buat relax kan, pakai semata lah apa semua kan. Tapi tiba-tiba orang kenal mesti kenal kan. Lepas tu ada orang yang datang tu pun kira dah otai dulu saya minat awak kata. Betul, dah sama otai dah tengok dah. Ayat yang sama semalam kat Awalan. Dekat Jeb. Ada lah tapi tak kenal kan. Ni masa zaman ni. Zaman dia, zaman kita kan. Zaman tu lah. Zaman kita 90-an. Kita tak sedar tapi ada ramai yang follow. Yelah sebenarnya. Macam ni lah. Nampak macam tak ada orang, tapi sebenarnya yang melihat daripada luar pun ramai. Ramai yang sebab follow. Kita punya info, kita punya program lah. Podcast kita lah berbentuk info. Kita bukannya gosip. Kalau gosip kan orang gosip, penuh lah macam semut kan. Penuh macam semut lah. Macam kita that's why kita rakam. Sebab apa, info ni penting. Betul. Kan. Dan saya nak tanya ni tentang kita punya ni detachable ni, antara yang paling top sebenarnya di sini Betul. Detachable prefab house ni. Yang ni Yang ini Yang ni expandable kan. Expandable house. Yang ni detachable. Tapi dia punya ni lain sikit lah. Tapi detachable lah. Yang bawah tu itu flat saiz pack. kontainer biasa je. Yang ni 8x20 kecil. 8x20. Yang ni 10-20. Yang ni 17-20. Ini saiz kontainer biasa lah. Yang ni kontainer shipping biasa macam ni. Yang ni yang macam kita punya, yang sekarang ni detachable. Yang ni yang besar. Mantap. Kita ada lagi satu lagi besar tu, yang promo yang yang 3 unit 30x30. 30x30. Yang tu villa. Itu sebenarnya cantik. Itu sebenarnya kita boleh push. Betul. 30x30 tu boleh jadi rumah. Ya, memang siap rumah. Boleh jadi rumah. Siap bumbung. Siap ada balkoni depan 10x30. Cantik lah. Abalan bayangkan sebiji ni kali 3 sebelah lagi. Besar lah. Besar lah kan. Bayangkan ni satu bilik kita, bilik katalah ni bilik tidur kan. Setakat rumah zakat selamba ada bit. Betul, setakat rumah zakat kan. Jadi boleh lah kalau itu korang, sebab kita minta diorang datang tengok depan mata. Betul. Tengok dia depan mata macam mana dinding dia pakai apa, bumbung dia pakai apa, switch kita pakai macam mana dia on kan. Nak gantung-gantung ni ramai soalan yang paling biasa. Yalah. Saya nak gantung ni macam mana ya? Switch tunjuk tu boleh. Baru dia tahu boleh. Tergantung. Yang penting jangan lebih 20 kilo lah. Yalah. Apa saja. Termasuk rak pinggan dengan pinggan tu sekali jangan lebih 20 kilo. Betul. Kurangkan 20 kilo. Jadi boleh gantung. Lagi satu, selain pada kita ada juga syarikat-syarikat lain yang buat kan. Tapi mungkin kita berbeza daripada satu kualiti pemasangan, finishing, pemasangan dan material pun lain-lain. Material kita pun berbeza. Jadi that's why korang we all galakkan korang datang. Datang tengok apa semua sendiri. Fahamkan betul-betul, puas hati, dan kita sign up. Betul. Itu antara sebab-sebab kenapa kita sering buat open day apa semualah. Kita, tapi hari lain pun boleh datang, bukan tak boleh. Hari boleh. Dipersilakan je bila-bila masa. Datang. Bila-bila masa boleh datang. Betul. Okey.
Kita nak tengok siapa yang ada dekat TikTok sekejap. Jom kita review komen-komen yang ada. Yes, sekejap mohon jasa baik juga untuk share kat situ pun boleh. Kat situ boleh, kat sini memang rakam. Kat buku biru, kat sini buku biru. Kat situ boleh, ni tak boleh sebut nanti dia kena. Sana kat biru. Kat biru boleh share. Ini rakaman. Sini pun boleh share. Okey, rakaman tu kita untuk naik ke Tuyup. Ke Tuyup dah mula naik dah. Okey, siapa tu kita tengok. Kita tengok macam biasa kita ada alah banyak typo bang pagi ni. Tolong doakan saya. Amin. Azilawati lah tu. Amin. Alamak, belum ada rezeki. InsyaAllah minggu ni ada. InsyaAllah. Kita percaya punya. Kan dah Tuhan bagi tahu manjada wajada. Kan? Siapa yang berusaha pasti Allah bagi. Betul. Kan? Usaha je. Letakkan diri kita kat tempat tu. Kan? Letakkan diri kita kat tempat tu. Itu je. Saya pegang, ada satu orang tua dulu cakap apa. Kau kadang-kadang kau tak yakin dengan rezeki. Rezeki tu dia datang, kadang-kadang dia tak ketuk rumah kau. Betul. Tapi dia datang, kau kena pergi tempat tu. Kan? Kita pergi tempat tu. Saya teringat bila abang cakap macam ni, ada satu masa tu saya dengar kalau tak silap Fadilah Khamsah, Datuk Fadilah Khamsah. Kalau tak silap sama ada dia atau seorang lagi. Dia kata kita usaha don't push so much. Jangan relax. Jangan kau usaha usaha. Tapi kau punya usaha jangan terlampau nampak kau push kau usaha tu macam kau tak percaya Tuhan. Betul. Tuhan nampak semua. Memanglah dia ada malaikat. Kalau malaikat tak hantar report pun dia tahu. Tu just formality organisasi Allah Ta'ala ni ada malaikat. Ada. Macam kita lah. Kanan kiri ni ada. Macam kita ada bos Encik Azrul, kita ada Encik Azizul. Cuma kita kena hantar report. Allah Ta'ala kalau malaikat tak hantar report pun dia tahu. Cuma formality organisasi kerajaan Allah kan. Cuma apa yang kita kena buat, kau usaha seperti mana biasa. Jangan kau frust kalau tak jadi. Jangan kau lepak kalau tak ada apa-apa. Just kau buat je apa yang istiqamah tu. Dia akan sampai masa ini rupanya result. Betul. Dia istiqamah. Sebab tu dia kata jangan push sangat. Sebab kalau kita push sangat, nanti kalau tak jadi kita kecewa. Frust. Kita dah penat gila ni kan. Lepas tu lah salahkan Tuhan balik. Kenapa Tuhan tak tolong aku? Aku dah usaha gila ni, kenapa tak jadi-jadi? Tak boleh. Ayat tu jangan salahkan Tuhan. Itu dah jadi betul. Syirik nanti kan. Dia sebenarnya kita kena apa yang kita buat selalu tau. Istiqamah lah perkataan dia. Betul lah. Macam kita lah, tiba-tiba hari-hari pergi naik motor, bos panggil Nur Azlan masuk pejabat jap. Oleh kerana awak datang hari-hari, dan kita pun tahu kita tak push kan. Saya naikkan awak jadi supervisor lah. Terkejut kan. Bila terkejut tu surprise tu biasa. Dia banyak benda lain yang dilihat. Cuba bayangkan, aku dah kerja teruk ni, supervisor ni tak naik. Dia akan jadi satu fasa frust tu. Kenapa aku tak dapat jadi supervisor ni? Contohlah supervisor kan. Jadi kalau kita kerja je macam biasa, cukup time punch card, cukup time service, tengok apa budak ni hantar report yang ni okey, ni semua okey. Time kerja buat jalan. Bos nampak. Macam kita lah, Allah Ta'ala nampak ni. Kau buat je yang seperti biasa. Lagi sekarang zaman-zaman benda macam ni kan. Tiba-tiba satu hari tu pukul 10 pun tak live lagi. Dia nampak. Mesti nampak punya kan. Diorang pun tahu apa kerja diorang. Jadi apa yang saya nak ambil dia punya tu, jangan terlampau push yang kita nak usaha. Usaha is usaha. Macam biasa, ikut je kau punya jadual. Okey, hari Isnin apa, pagi apa, petang tengah hari apa, Selasa apa. Jangan terlampau push. Okey, yang ni selalunya aku buat live 3 kali. Pagi ni aku nak buat 8 kali. Balun pulun kau tak payah. Relax je. Ikut. Sebab tu macam ni kan, kita buat je kan. Macam ni setiap hari Isnin, hari Rabu kita live. Kita buat je. Nanti dalam masa yang sama tu orang dah tahu dah kita buat, dia ikut. Jangan follow. Lepas tu kita tambah lagi macam ni rakaman. Nanti kita tambah letak kat sana pula. Itu je. Kita buat je, insya-Allah. Betul. Okey, begitu juga dengan anda lah. Kalau ada yang kan, macam contoh tadi Azilawati kan, betul lah dia kata tolong doakan saya kan, minggu ni belum ada rezeki. Sama-sama. Tapi kita tak tahu, mungkin apa yang datang-datang tu tengah berfikir balik rumah, aku nak sign minggu ni lah, ada masa ni. Kita pun tak tahu kan. Begitu betul juga. Dan kita pun sedia maklum, macam Azilawati adalah salah seorang kita top achiever yang rajin, kan, dia kuat berusaha kan. Lepas tu dia tak tinggalkan benda ni kan. Betul lah tu perkataan dia, jangan tinggal, macam solat juga. Sebab saya nampak dia pengorbanan dia, kita nampak dia datang bawa anak, datang naik motor seorang-seorang bang. Kajang bagi Kajang tu saya kalau nak pergi Kajang pun jenuh naik motor. Malas betul, jauh tu. Bayangkan seorang ibu datang naik motor berapa jauh bangi ni Kajang dengan kalau tak silap saya tengok map tu dekat sejam pun. Kalau CC tu 250 atas okey lah sikit ni motor biasa. Motor biasa kan. Dahsyat, mantap. Itu pengorbanan bila sampai tahap, sampai masa kun fayakun, Allah kata okey Azilawati, ini jam aku bagi kau. Contoh Allah kata ini Azilawati, ini jam kau punya, kau ambil 10 unit contoh kan.
Betul. Itu je. Ada satu cerita lagi, kisah kucing saya dengar. Kucing bercakap pun tak pandai. Dia mengiau tu nampak. Lepak relax je nampak. Relax, kenyang. Dia tak kenyang tu. Dia tak payah buat apa pun, dia relax je kan. Dia minta, dia mengiau je. Dia ngiau itu je. Mesti makannya dapat. Makan mesti ada. Ambil cerita tu ada lagi satu perkataan, ulat dalam batu pun boleh hidup. Lagi dahsyat ulat dalam batu tu. Dalam batu macam mana dia makan kan? 3 ni bang. Kucing dia mengiau, dia tak kerti nak minta, dia mengiau je lah. Tapi cara dia minta tu dia gosok. Ulat dalam batu bang. Ulat dalam batu dahsyat betul. Macam mana dia nak cari dalam batu, tapi Tuhan bagi dia hidup. Macam mana Yang ketiga burung kan, terbang hari-hari tak tahu ke mana. Dia dia keluar, nak pastikan balik ada anak untuk makan. Betul. Dia bukan ada hala tuju apa. Setiap pagi dia akan keluar ke mana-mana entah kan, nanti petang dia akan balik tempat yang sama. Dan dia bawa makanan untuk anak dia. Dia bukannya ada pagi ni burung, pagi ni gang kita live FB. Tak ada. Jom kita live. Nanti orang masukkan duit. Tak ada. Dia teori dia sama dengan apa tau Cik Kip? Nelayan. Nelayan setiap hari dia pergi laut. Betul. Dia bukan tahu berapa ekor nak tangkap pula. Tak tahu. Dia pergi je. Tapi setiap kali balik mesti ada hasil. Dan ikan dalam laut tak pernah habis. Betul. Itu rezeki Tuhan bagi. Rezeki lah dahsyat. Jadi kita kena percaya, pegang kuat dengan rezeki lah. Betul. Jangan terlampau push sampai mudarat, dan jangan tak usaha langsung sampai tapi kalau tak usaha langsung tak jadi. Sebab dia usaha dan doa kan, kena seiring kan, insya-Allah kan. Tengok kucing tu relax, tidur kenyang tu. Kenyang tu tak ada apa-apa kan. Malam lagi best. Orang makan dah banyak. Yang pelanggan datang pun macam ayam masak merah. Ayam masak merah tu dia sedut dulu yang merah-merah tu bagi makan. Lepas tu kuatiau tu ada udang besar-besar ni bulan. Sedap kan. Buang kulit bagi makan. Semalam dengan 2 hari lepas dia happy lah. Tak ada apa tu, tidur kan. Tapi sebenarnya teori dia, anjing dan kucing dia memang lebih kurang. Tak, cuma kucing ni dia lebih berani. Betul. Anjing ada penakut sikit. Anjing ada penakut. Kucing ni saya tengok pagi tadi subuh tadi saya terbangun sakit perut kan. Lepas membuang tu saya keluar, saya buka handphone lah, buka ada satu ekor kucing ni, ada baby jatuh daripada tingkat berapa lah. Dia pergi sambut baby tu hidup tau. Dia tengah lepak makan macam tu kan, tiba-tiba dia naik atas, dia tengok, tiba-tiba dia lompat, dia selamatkan baby tu. Dahsyat boleh tak mati budak tu kan. Dia cara dia taklah tangkap macam orang tangkap. Dia tolak tu, budak tu berguling hidup. Jadi tak adalah terentak kuat tak ada jadi tak terentak. Dahsyat. Kucing ni dahsyat kan. Tuhan tunjuk pelbagai cara macam-macam cara tunjuk kan. Lagi-lagi zaman sains teknologi ni, tapi zaman media sosial ni, bila dah tukar bangku dia sedap dah bang. Sedap kaki pun boleh. Alamak, stokin macam Christmas. Stokin Christmas bininya stokin ni. Bila tukar kerusi ni boleh sedap macam ni. Sedap lah kan. Senyembang pun bebas tau. Sebelum ada meja semua. Meja kaki sempit kan. Sempit, tak syok kan. Tapi kalau kita tengok balik pelbagai bang, abang tengok orang buta orang buta jalan-jalan pun ada rezeki dia. Dia pun, dengan abang bayangkan, dengan buta dia nak pergi tempat kerja, tak boleh nak bayang dengan nak kena naik sendiri LRT ke apa ke, Tuhan bagi terang hati tu. Betul lah. Jadi maksud dia nampak tang mana sebenarnya. Rezeki ni Tuhan bagi luas. Sangat luas. Tu yang contoh tu sebenarnya kan. Contoh depan mata kita tu. Depan mata kita abang tengok. Saya pernah naik LRT Putra Hayat pergi ke KL Central kan. Saya tak tahu sama ada orang yang ni, tapi dia boleh tunggu. Kita flashback daripada awal. Macam mana dia naik tangga, naik lift pergi kaunter kan? Macam mana dia boleh naik pergi lift, pergi naik eskalator, beli kaunter, beli tiket. Lepas tu dia boleh tahu masa saya sampai dia seorang. Tapi mungkin sebelum saya sampai ada polis ke, ada orang awam guide, wallahualam. Tapi sepanjang dalam train sampai ke Central, dia boleh tahu, dia dah tongkat dia tu boleh keluar. Dan lepas keluar tu kita tak tahu dia nak pergi mana dah. Itulah. Tapi Allah mesti ada bagi dia. Lagi satu, kita macam kita yang normal ni, kita buka kalau kita bagilah arah tunjuk dia dekat simen dan semua kan, ada tu kan. Tapi bayangkan macam tadi kan, contohlah hari tu ada polis nak, ada orang penguatkuasa yang tolong dia macam tu kan, belikan tiket. Takkan hari-hari orang tu orang sama kan. Mesti ada hari yang tak ada siapa. Jadi bila bayangkan dia dah hari-hari lalu, dia dah tahu dia punya kat mana lane apa semua. Itu sebab dia Tuhan kata buat hari-hari usaha. Buat hari-hari usaha. Jadi dalam masa sama perjalanan tu dah nampak. Perjalanan tu dia dah tahu dah, okey ni tangga ni mungkin 5 langkah. Lepas tangga ni mungkin ada eskalator. Lepas eskalator mungkin kiri kanan ada kaunter. Dia dah akan tertahu. Jadi mudah. Dalam jadi mudah dia. Sebab tu usaha tu kena selalu. Dia akan jadi mudah. Pernah dengar lah orang tua cakap kan, aku kalau bawa kereta ni kan, pejam mata pun boleh sampai. Kan, ibarat macam tu lah. Hari-hari dah pergi, dah lalu kan, pejam mata boleh nampak. Buktinya orang buta boleh tahu. Tapi kalau hari-hari bawa kereta ni memang sampai bang.
pejam mata kan, dia sampai ke rahmatullah. Sampai ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dengar lagu lah. Aduh, panjang ni cerita sembang tadi tu. Okey, mantap. Dia bawa kereta pejam mata, dia sampai. Tapi sampai ke rahmatullah. Habis ini ada satu info kita nak bagi tahu. Jom. InsyaAllah video kita lepas ni, video yang nak dia-upload ke YouTube akan lebih cantik kerana kita baru dapat satu handphone baru. Oh, tak pakai. Oh, kan pakai tu dah. Belum tu sebab nak kena setting dulu. Ya. Kita dapat satu handphone baru yang video dia cantik dan dia punya memory full. Dahsyat. Memory dia besar. Jadi lepas ni kita akan uploadkan ke YouTube. Dan rakan-rakan kita yang kualiti boleh tanya gambar lebih HD. Kualiti gambar lebih cantik. Dan lepas ni kita boleh main balik apa yang kita duk menyembang hari-hari ni kan. Nanti kita boleh, ada ramai tanya saya kan, saya tak sempat tengok lah pagi. Betul lah, logik kan, sebab pagi kan. Bagi link YouTube kan. Nanti upload lah kat YouTube. Okey kan. Itu yang saya punya niat tu macam tu kan. Rakan-rakan tu ni praktis lah pakai telefon. Pakai telefon anak kan. Praktis lah. Tapi insyaAllah lepas ni kita akan uploadkan yang lebih baik. Okey, apa lagu kita nak pasang pagi-pagi? Pagi rancak lagi bang. Buat rancak. Search lama tak apa. Search lama. Search Ya, lama-lama tu. Search yang lagu rancak apa Mentara ni Pawana. Tapi Pawana dah selalu dengar. Yang ni Pembakar Perasaan abang type. Pembakar Perasaan Yes. Ni jarang dengar ni. Ni memang rancak betul. Sesuai lah untuk pagi. Okey guys, kita layan lagu jap. Untuk rakan-rakan kita di TikTok. Sambil tu share, tap screen. Share. Yang duduk luar pun tak apa, boleh masuk, no problem kan. Nak tanya pun boleh, nak tanya je apa insya-Allah. Cuma kat buat biru tak nampak sebab dah jauh sikit. Kita mata pun tak. Yang kat sana lagu kena pasang telefon sendiri lah. Nanti review sikit. Ada soalan tak? Boleh, aku ada soalan. Tak apa, kita pun boleh bangun, no problem. Boleh. Encik Rosna, tengoklah kita punya ni pun dah panjang lah Raya. Puai Wawi, terima kasih. Sek Osman, terima kasih. Boleh share lah ya. Kalau nak tanya apa-apa boleh, silakan, no problem. Okey, jom kita layan lagu ni jap. Jom, Pembakar Perasaan. Pembakar Perasaan. Search. Jom kita dengarkan. Let's go.